Datuk Seri Mahmud Abu Bekir Taib mengkritik keras penjelasan Cahaya Mata Sarawak Berhad kepada Bursa Malaysia berhubung penukaran jawatannya yang disifatkan tidak memadai dan mengelirukan. Beliau mendakwa alasan CMSB cuba menormalisasikan amalan tertentu dalam pengurusan lembaga sekaligus menimbulkan persoalan mengenai ketelusan tadbir urus syarikat. Mahmud menegaskan beliau tidak pernah menarik diri secara sukarela, sebaliknya dihalang atas tafsiran konflik kepentingan yang dianggapnya sepihak. Keadaan ini telah menjadi satu kaedah berkesan untuk menyingkirkan penyertaan saya dalam mesyuarat lembaga, katanya dalam satu kenyataan. Tindakan itu menurutnya berlaku selepas pengecualian terdahulu diketepikan oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Corak ini amat jelas, tegas beliau. Isu ini mula timbul sejak Februari tahun lalu apabila beliau memohon akses kepada akaun syarikat serta rekod 5 anak syarikat CMSB namun ditolak. Beliau kemudian memfailkan saman pemula bagi mendapatkan hak pemeriksaan di bawah Seksyen 245 Akta Syarikat 2016. Mahmud Abu Bekir menegaskan CMSB bukan sekadar syarikat tersenarai biasa tetapi memainkan peranan penting dalam pembangunan Sarawak. Beliau menggesa pihak pengawal selia menyiasat tindakan yang disifatkannya sebagai cubaan terang-terangan merampas kuasa seorang ahli lembaga yang dipilih secara sah.